Bagi ramai orang Melayu, nama Panglima Awang ialah nama yang membanggakan. Ia membawa satu idea besar, bahawa jauh sebelum dunia moden bercakap tentang pengembara hebat, seorang anak dari rantau ini sudah lebih awal berlayar mengelilingi bumi. Dan rasa bangga itu ada asasnya, kerana di sebalik nama Panglima Awang memang ada seorang tokoh sejarah sebenar. Dalam sumber lama, dia muncul dengan nama Enrique, seorang lelaki dari dunia Melayu yang terlibat dalam ekspedisi Ferdinand Magellan, salah satu pelayaran paling penting dalam sejarah dunia. Tetapi, di sinilah kisah ini menjadi menarik. Adakah Panglima Awang benar-benar orang pertama mengelilingi dunia? Atau, adakah itu satu gelaran yang lahir daripada gabungan sejarah, tafsiran dan penghormatan budaya? Malam ini, kita tidak datang untuk menjatuhkan tokoh ini. Kita datang untuk memahami dia dengan adil. Siapa Enrique sebenarnya? Kenapa orang mengaitkannya dengan gelaran itu? Dan setakat mana sumber sahih benar-benar menyokong dakwaan tersebut? Kerana menghormati sejarah bukan bermaksud berhenti bertanya. Kadang-kadang, soalan yang diajukan dengan adab itulah yang paling memuliakan tokoh bangsa. Pertama sekali, kita perlu bezakan antara tokoh sejarah dan nama yang hidup dalam budaya Melayu. Dalam sumber abad ke-16, nama yang muncul bukan Panglima Awang. Nama yang muncul ialah Enrique atau Henrique. Nama Panglima Awang menjadi sangat terkenal kemudian, khususnya melalui novel Panglima Awang karya Harun Aminur Rashid pada tahun 1958. Dari situ, tokoh ini hidup kuat dalam ingatan Melayu sebagai lambang keberanian anak rantau ini di pentas dunia. Ini penting, maksudnya Panglima Awang bukan tokoh kosong. Asas sejarahnya memang ada. Cuma nama yang kita kenal hari ini ialah bentuk penghormatan budaya kepada tokoh sejarah bernama Enrique. Jadi sepanjang video ini kita pegang dua perkara serentak. Pertama, Panglima Awang ialah simbol yang penting dalam jiwa Melayu. Kedua, tokoh di belakang nama itu tetap perlu dibaca melalui sumber sejarah yang sebenar. Dan bila kita buka sumber itu, kita akan dapati satu perkara. Tokoh ini memang luar biasa. Untuk faham Enrique, kita perlu faham pentas tempat dia berdiri. Pada tahun 1519, Ferdinand Magellan berlayar di bawah mahkota Sepanyol untuk mencari laluan barat ke Kepulauan Rempah. Ketika itu, rempah ialah kekayaan besar dunia. Sebab itu, pelayaran ini bukan ekspedisi kecil. Ia misi berisiko tinggi yang melibatkan 5 kapal dan ratusan kru. Perjalanan itu sangat dahsyat. Ada pemberontakan, ada kelaparan, ada kapal yang hilang. Dan akhirnya, pada 27 April 1521, Magellan sendiri terbunuh di Mactan. Dia tidak sempat mengelilingi dunia. Ekspedisi itu diteruskan oleh kru yang tinggal. Pada tahun 1522, hanya kapal Victoria berjaya kembali ke Sepanyol. Sebab itu, pelayaran ini dianggap circumnavigation pertama dalam sejarah. Tetapi untuk kita hari ini, Magellan bukan fokus utama. Fokus kita ialah seorang lelaki dari rantau ini yang berada dalam ekspedisi itu. Seorang lelaki yang mungkin telah menutup bulatan dunia lebih awal daripada semua yang lain. Enrique dikaitkan dengan dunia Melayu dan kebanyakan versi sejarah menghubungkannya dengan Melaka atau rantau sekitarnya. Selepas kejatuhan Melaka pada awal abad ke-16, Enrique dibawa ke Eropah dan kemudian menyertai semula Magellan dalam ekspedisi tahun 1519. Sumber sering menyebut Enrique sebagai hamba Magellan. Tetapi kalau kita berhenti pada label itu saja, kita akan terlepas perkara yang lebih besar. Enrique bukan penumpang biasa. Dia ialah juru bahasa. Dia ialah penghubung. Dia ialah orang yang membantu komunikasi apabila ekspedisi Magellan sampai ke dunia Asia Tenggara. Ini sangat penting kerana di tengah pelayaran global itu, seorang anak rantau ini bukan sekadar hadir. Dia memainkan fungsi yang kritikal. Maknanya, sebelum kita bincang sama ada dia orang pertama mengelilingi dunia atau tidak, satu perkara sudah jelas. Enrique bukan tokoh kecil. Dia memang berada di tengah sejarah besar dunia.
Dan dari sinilah datangnya dakwaan besar tentang Panglima Awang. Hujahnya sebenarnya mudah. Sebelum ekspedisi Magellan bermula pada 1519, Enrique sudah terlebih dahulu dibawa dari dunia Melayu ke Eropah. Kemudian dia ikut Magellan dari Spanyol, merentasi Atlantik dan Pasifik, lalu tiba semula di sebelah timur dunia pada 1521. Jadi, kalau kita lihat laluan hidupnya di atas peta, ia memang kelihatan seperti satu bulatan yang hampir lengkap. Sebab itu, ramai orang berhujah, kalau Enrique benar-benar kembali ke titik asalnya di dunia Melayu, maka dialah yang mungkin layak dianggap orang pertama mengelilingi dunia, lebih awal daripada kru Eropah yang pulang ke Spanyol dengan Victoria. Dan terus terang, ini bukan dakwaan yang muncul daripada angan-angan kosong. Ia ada logiknya. Tetapi sejarah bukan berdiri atas logik sahaja. Ia berdiri atas bukti. Dan di sinilah muncul persoalan paling penting dalam seluruh kisah ini. Apa yang berlaku kepada Enrique selepas Cebu? Selepas Magellan mati, ekspedisi itu jadi kacau. Dalam keadaan itu, Enrique berada dalam posisi yang sangat penting. Menurut sumber yang sering dirujuk, Magellan ada memperuntukkan kebebasan Enrique dalam wasiatnya. Tetapi, selepas kematian Magellan, kebebasan itu tidak terlaksana dengan jelas. Tidak lama kemudian, Enrique meninggalkan ekspedisi dan hilang daripada rekod yang pasti. Dan inilah titik paling sensitif. Kalau Enrique berjaya pulang ke Melaka, Sumatera atau sekurang-kurangnya ke titik asal hidupnya di dunia Melayu sebelum kapal Victoria sampai ke Spanyol, maka hujah bahawa dialah orang pertama mengelilingi dunia menjadi sangat kuat. Tetapi, kita tidak mempunyai bukti penutup itu. Kita tidak tahu dengan pasti sama ada dia sempat pulang. Kita juga tidak tahu dengan pasti bagaimana hidupnya berakhir. Jadi, di sinilah beza besar antara dua ayat ini. Enrique mungkin orang pertama mengelilingi dunia. Dan Enrique pasti orang pertama mengelilingi dunia. Ayat pertama masih boleh dipertahankan. Ayat kedua masih terlalu jauh. Satu lagi sebab kenapa isu ini rumit ialah asal-usul Enrique sendiri tidak sepenuhnya jelas. Dalam beberapa sumber, dia dikaitkan dengan Melaka. Tetapi ada juga perbincangan akademik yang membuka kemungkinan dia berasal dari Sumatera, Maluku atau sekurang-kurangnya dari dunia Melayu maritim yang lebih luas. Ini sebenarnya masuk akal kerana abad ke-15 dan ke-16 bukan dunia sempadan moden. Belum ada Malaysia atau Indonesia seperti hari ini. Yang wujud ialah jaringan pelabuhan, perdagangan, bahasa dan pergerakan manusia yang sangat luas. Sebab itu, bila kita bercakap tentang Enrique, mungkin cara yang paling tepat ialah melihatnya sebagai tokoh dari dunia Melayu. Dan bagi penonton Melayu, ini tidak mengecilkan tokoh itu. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa Panglima Awang berdiri dalam satu alam yang lebih besar, lebih luas dan lebih berpengaruh daripada sempadan moden yang kita kenal hari ini. Di sinilah budaya memainkan peranan besar. Dalam jiwa Melayu moden, Enrique tidak kekal sekadar nama kecil dalam arkib Eropah. Dia diangkat semula sebagai Panglima Awang, khususnya melalui novel Harun Aminur Rashid. Mengapa itu berlaku? Kerana bangsa yang pernah dijajah memang cenderung mencari semula tokoh-tokoh yang boleh mengembalikan maruah sejarah mereka. Dan Panglima Awang sangat sesuai untuk itu. Bayangkan simbolismenya. Seorang anak alam Melayu, terlibat dalam pelayaran paling terkenal dunia dan mungkin mendahului tokoh Eropah dalam pencapaian paling besar mereka. Itu bukan cerita kecil. Sebab itu, nama Panglima Awang hidup kuat dalam budaya kita. Jadi, kita perlu berlaku adil di sini. Dari sudut budaya, penghormatan itu sangat bermakna. Tetapi dari sudut sejarah, kita tetap perlu membezakan antara apa yang disahkan arkib dan apa yang diperkuat oleh imajinasi bangsa. Kedua-duanya penting. Cuma, kedua-duanya bukan benda yang sama. Kalau kita mahu jujur dan tetap beradab, verdik paling adil ialah begini. Pertama, yang pasti, tokoh di belakang nama Panglima Awang memang wujud.
Enrique ialah tokoh sejarah sebenar. Dia terlibat dalam orbit ekspedisi Magellan. Dia memainkan peranan penting sebagai jurubahasa dan penghubung di Asia Tenggara. Itu nyata, itu sahih. Kedua, yang munasabah. Adalah munasabah untuk berhujah bahawa Enrique mungkin orang yang paling hampir melengkapkan circumnavigation lebih awal daripada kru Eropah yang kembali ke Sepanyol. Hujah itu ada logik geografinya. Ketiga, yang masih perlu disebut dengan hati-hati. Setakat sumber yang ada hari ini, kita masih tidak mempunyai bukti penutup yang membolehkan kita berkata dengan yakin bahawa dia pasti melengkapkan bulatan itu hingga ke titik asalnya. Jadi, cara paling selamat dan paling matang untuk menyebutnya ialah ini. Panglima Awang bukan tokoh kosong. Asas sejarahnya nyata. Kebanggaan terhadapnya ada sebab. Cuma gelaran orang pertama mengelilingi dunia itu masih lebih kuat sebagai kemungkinan besar daripada kepastian mutlak. Itu bukan merendahkan beliau. Itu cara paling jujur untuk terus memuliakan namanya tanpa memaksa sejarah melangkah lebih jauh daripada bukti yang ada. Mungkin di situlah keindahan sebenar kisah Panglima Awang. Bukan semata-mata pada soalan sama ada beliau sempat menutup bulatan dunia itu atau tidak, tetapi pada hakikat bahawa seorang anak dari rantau ini memang pernah berdiri di tengah sejarah global pada saat dunia sedang berubah, lautan sedang diperebutkan dan peta sedang ditulis semula. Dalam budaya kita, beliau hidup sebagai Panglima Awang. Dalam sejarah, beliau kekal sebagai tokoh yang luar biasa, walaupun tidak semua bahagian hidupnya dapat dipastikan sepenuhnya. Dan mungkin itu sudah cukup besar untuk dihormati. Kerana tidak semua tokoh agung perlu dibina di atas kepastian mutlak untuk layak dimuliakan. Ada yang cukup dimuliakan kerana jejaknya memang ada, peranannya memang nyata, dan kisahnya memang terus menggerakkan jiwa bangsa. Panglima Awang ialah salah satu daripadanya. Ini rahsia silam dan sejarah masih belum habis bercerita.